Terbuka satu lagi pais dia. Wih, memang sedap hari ini. Hai, Mika nak tahu tak? Kalau Mika nak tahu, saya kasih tahu. Hari ini saya nak makan. Lauk dia ada pais ikan. Ikan apa saya belum tahu. Nanti kita tengok sama-sama ya saudara. Biasalah ulam kan, kacang boto, pucuk ubi, kacang panjang yang sudah dipotong-potong. Sambal. Oke saudara, sebelum makan jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan ya. Jangan lupa baca doa. Baca doa. Bismillah. Allah. Amin. Sedap ini. Sedap gila, sedap gila. Wih. Ikan pari apa saudara.